kalau kita buat dosa, kita dah buat dosa, lepas tu siapa pun tak tahu. Jangan kita cerita kepada orang lain. Itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala dah tutup dah aib kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa kita. Tapi kalau kita dah bercerita kepada orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan ampunkan dosa tersebut. Nabi SAW beritahu, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Setiap orang daripada umat aku akan disembuh daripada dosa-dosa dia, melainkan orang-orang yang menceritakan dosa-dosa mereka kepada orang lain. Antara tanda-tanda dosa-dosa kecil boleh menjadi dosa-dosa besar, kita cerita kepada orang lain akan dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada dosa-dosa tersebut.